Seterusnya ads berbayar. Kalau contoh, sebelum ni kita dah buatkan kelas-kelas berkenaan TikTok ads, Shopee ads. So, rakan-rakan boleh cuba buatlah. Kadang-kadang kalau contoh tanpa ads ni, maksudnya nak secara organik ni agak sukar sedikit lah kita nak menonjolkan shop kita untuk orang ramai nampak. So salah satunya ada, kalau contoh nak paling mudah, paling simple macam Mira pun yang tak tahu pasal ads, ada kalau TikTok sikit agak complicated, rakan-rakan boleh cuba buat ads dekat Shopee. Sebab contoh kedai dah cantik dah kan, dah bergemaskan listing, shop decoration memang dah cun semua kan, tapi tak buat ads. So boleh cuba buat ads. Contoh nak masuk musim peak ni, kiranya kita takkan rasa rugi sangat, macam orang klik tu insyaAllah pasti akan convert kepada sale. Tapi kalau contoh baru buat ads pertama kali, jangan mengharap kepada sale lah, sebab kiranya kita buat ads tu baru nak kenal, baru nak cari siapakah orang yang berpotensi. Maksudnya kadang memang takkan convert dulu, tapi dia nak reach orang yang sebenar. Dia akan hantarkan pelbagai orang lah. Maksudnya hantarkan macam-macam buyer kan. So sampai dapat orang yang tepat untuk membeli. Sebab rata-rata macam tahun lepas yang pertama kali singkan shop, sebelum tak pernah ada buyer. Contohnya lagi kat Lazada. Kalau waktu-waktu macam musim yang bukan seasonal, yang mungkin time back to school, tak ada pun orang nak beli. Bila musim back to school dekat Lazada yang tak pernah ada sale pun, pasti selalunya akan ada sale. So boleh cubalah ads dekat Shopee. Sebab Shopee insyaAllah basic je, sangat-sangat mudah nak faham. Lepas tu insyaAllah macam seperti rakan-rakan maklum, kita selalu adakan subsidi ads. InsyaAllah kalau ada subsidi ads untuk Shopee ataupun TikTok, kita akan maklumkan untuk rakan-rakan join. Seterusnya berkenaan channel Telegram.